Untuk sabar dan tarbiyah, peraturan skrin perlu jadi rutin keluarga, bukan rundingan setiap malam. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Untuk anak tantrum bila tablet diambil bukan sekadar hiburan. Ia boleh jadi rundingan setiap hari, tangisan sebelum tidur dan ujian sabar untuk ibu ayah. Masalah anak tantrum bila tablet diambil bukan hanya durasi skrin. Masalahnya peralihan daripada rangsangan kuat kepada dunia sebenar yang lebih perlahan. Dia ada rujukan saintifik yang baik biasanya bercakap tentang pola dan kaitan, bukan janji ajaib. PubMed Haberia Review menyebut, hubungan antara skrin, duduk lama dan adipositi wujud tetapi perlu disebut dengan berhati-hati. PubMed Guideline pula memberi konteks tambahan. Panduan WHO menekankan keseimbangan gerak fizikal, masa sedentari dan tidur untuk kanak-kanak kecil. Jadi untuk isu anak tantrum bila tablet diambil, mesejnya praktikal untuk ibu bapa, head screen mesti jelas, konsisten dan disokong rutin tidur, makan, belajar dan bermain. Kos anak tantrum bila tablet diambil boleh muncul sebagai tidur lewat, tantrum, susah fokus, kurang gerak dan rundingan skrin yang makin panjang setiap hari. Bila isu anak tantrum, bila tablet diambil diletakkan di bawah cahaya wahyu, surah Luqman, ayat 13 hingga 19 menjadi pengingat. Model tarbiyah yang lembut, jelas dan berprinsip. Maka yang dijaga bukan skrin sahaja tetapi masa, niat dan adab. Untuk keluarga, peraturan yang baik perlu boleh dilihat, boleh diulang dan ibu ayah pun ikut. Bina peralihan lembut sebelum tamat skrin. Buat cukup kecil untuk dimulakan hari ini tetapi cukup jelas untuk diukur malam nanti. Langkah rohani tidak perlu panjang untuk bermula. Dalam isu anak tantrum bila tablet diambil, surah At-Tahrim ayat 6 memberi arah, tanggungjawab menjaga diri dan keluarga di bahu orang beriman. Mulakan dengan cerita pendek, permainan fizikal, kerja rumah kecil atau bacaan sebelum tidur. Untuk isu anak tantrum bila tablet diambil, kurang skrin memberi ruang untuk tidur. Bergerak, bercakap, bosan dan belajar sabar. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang. Muat turun di Play Store.